Ketika membahaskan tentang agensi bantuan Palestin UNRWA, Tok Mat mengatakan Malaysia telah mengulurkan 70 juta bantuan kemanusiaan kepada badan tersebut dan juga masa akan datang akan menyumbang 100 juta lagi untuk pembangunan semula Gaza. Dan dalam hal ini jahatnya Netanyahu sebab dia menuduh UNRWA ni, agensi ini sebagai tali barut Hamas sebab Netanyahu nak kebulukan penduduk Gaza. Dan lagi jahat, seorang bekas penganalisis Jabatan Negara Amerika Syarikat, Dr. Jonathan mengatakan Malaysia adalah pusat operasi Hamas. Berat tuduhan itu. Mungkin dia nak pengaruhi Netanyahu untuk melakukan sesuatu dalam Malaysia. Tapi hakikatnya adalah Kongres ada akta. Kalau ada negara yang membantu Hamas, boleh dikenakan sekatan. Dan Malaysia dah lama dah. Kalau betul lah dah dikenakan sekatan. Dan mungkin Jonathan dia nak suruh Netanyahu hantar F-16. Ataupun yang paling teruk lagi adalah banyak ada tali barut daripada orang dalam Malaysia yang bekerja dengan Mossad. Itu yang perlu kita perhatikan tuduhan Dr. Jonathan.